Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Abdul Aziz Rahman bin Abdullah. Metrik nombor 8404170654350001. Hari ini saya akan membentangkan mengenai komunikasi antara budaya di Malaysia, cabaran dan impak. Malaysia adalah sebuah masyarakat berbagai budaya yang dinamik, terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India dan komuniti peribumi yang masing-masing menyumbang kepada lanskap budaya yang unik. Walaupun kepelbagaian ini memperkayakan negara, ia juga membawa kepada cabaran, terutamanya dalam komunikasi. Pembentangan ini akan mengkaji bagaimana halangan bahasa dan salah faham budaya memberi kesan kepada komunikasi di Malaysia yang memengaruhi interaksi interpersonal, perpaduan sosial dan perspektif generasi muda. Dengan memahami cabaran-cabaran ini, kita dapat membangunkan strategi untuk memperbaiki komunikasi dan memupuk inklusiviti dalam masyarakat kita yang pelbagai budaya. Satu lagi isu utama dalam komunikasi antara budaya adalah ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh globalisasi. Di Malaysia, nilai-nilai tradisional seperti koloniatif, menghormati orang tua dan nilai-nilai berorientasikan keluarga sangat mendalam. Walau bagaimanapun, generasi muda terutamanya yang tinggal di kawasan bandar semakin terdedah kepada pengaruh global media, teknologi dan pendidikan. Pendedahan ini mencipta lanskap yang kompleks di mana golongan muda Malaysia menavigasi antara menghormati warisan budaya dan menerima idea-idea baru tentang ekspresi diri, pilihan kerjaya dan hubungan sosial. Perubahan generasi ini adalah penting kerana golongan muda Malaysia membangunkan identiti yang lebih fleksibel yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan pengaruh global. Satu lagi cabaran yang menyumbang kepada masalah komunikasi antara budaya adalah perbezaan gaya komunikasi antara budaya. Di Malaysia, komunikasi sering bersifat tidak langsung dengan penekanan pada kesopanan, menjaga maruah dan mengelakkan kontroversi. Sebaliknya, budaya barat cenderung untuk menghargai keterusterangan, kejelasan dan kecekapan dalam komunikasi. Perbezaan budaya ini boleh menyebabkan salah faham kerana apa yang dianggap sopan dan hormat dalam satu budaya mungkin dianggap infeksif atau tidak jelas pada dalam budaya yang lain. Perbezaan dalam gaya komunikasi ini boleh menyebabkan kekecewaan, terutamanya apabila individu gagal memahami niat antara satu sama lain. Generasi muda di Malaysia juga sedang mengalami perubahan dalam membentuk identiti. Kajian menunjukkan bahawa golongan muda dari latar belakang budaya yang berbeza mempunyai pemahaman yang berbeza mengenai komuniti dan identiti yang sering dibahagikan mengikut etnik. Bahasa memainkan peranan yang penting dalam membentuk identiti ini, di mana golongan muda Malaysia mengadaptasi identiti yang fleksibel untuk navigasi interaksi antara etnik. Pada masa yang sama, fenomena budaya kontemporari seperti Korean Wave dan perwakilan media global memberi peluang kepada golongan muda untuk mengekspresasi diri mereka yang kadang-kadang mencabar norma-norma budaya tradisional. Identiti yang berkembang ini mencerminkan proses dinamik dalam menyeimbang warisan dan kemodenan dalam masyarakat yang berbagai budaya. Teknologi telah memainkan peranan penting dalam membentuk semula cara golongan muda Malaysia berkomunikasi. Platform digital membolehkan akses kepada pelbagai perspektif, menjadikan golongan muda Malaysia lebih mudah menyesuaikan diri dengan trend global. Media sosial khususnya membentuk semula perspektif mengenai agensi, penyertaan masyarakat dan ekspresi diri. Platform dalam talian menyediakan ruang untuk dialog baru mengenai keadilan sosial, kesesamaan dan isu sosial yang boleh mencabar pandangan budaya tradisional. Hubungan digital ini membolehkan golongan muda terlibat dalam dialog antara budaya, menjadikan mereka lebih terbuka, responsif terhadap lanskap sosial yang sedang berkembang di Malaysia dan di luar negara. Sebagai kesimpulan, komunikasi antara budaya di Malaysia adalah satu cabaran yang memerlukan perhatian yang mendalam, terutamanya disebabkan oleh kepelbagaian bahasa dan budaya yang wujud di dalam masyarakat kita. Halangan bahasa dan salah faham budaya memberi kesan yang signifikan dalam komunikasi harian, persekitaran profesional dan pendidikan yang boleh menyebabkan ketegangan sosial dan pengasingan. Namun, dengan pendekatan yang tepat seperti latihan bahasa yang komprehensif, bengkel kesedaran budaya dan mencipta ruang untuk dialog antara budaya, kita dapat mengatasi halangan ini dan memupuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni. Dengan memupuk kompetensi antara budaya di kalangan golongan muda dan seluruh lapisan masyarakat, kita dapat membina masyarakat yang lebih harmoni, saling menghormati dan mampu menghalangi cabaran komunikasi dalam masyarakat berbagai budaya. Dalam menghadapi masa depan,
Penting untuk kita semua bekerjasama dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang lebih kuat melalui komunikasi antara budaya yang lebih berkesan. Sekian, terima kasih.